Ada DJ guys. Nak ambil makan saja dah sejam. Ada episod kita plan nak pergi 2 tempat Ada Wan, ada Faris dan ada Adin. Harap-harap 2 tempat ni tempat yang berbaloi. Ni bukan udan, ni ketan. Udan. So, kembali kita kepada food hunting. Kita sekarang berada dekat Shah Alam sebenarnya. Plan mengejut. So, tak tahu ada apa kasi special sampai ramai sangat orang. Okay, sekarang ni kita berada di kedai colek-colek Warung Ambo. Kita sekarang berada di Warung Ambo. Kita sebenarnya dari Bangi, tiba-tiba dah sampai ke sini. So kita nak try benda yang paling best kat sini adalah colek-colek. Ramai betul orang kat sini. Ni baru lepas operate. Dia keluar lagi hari ni. Tengok sikit leher. So colek-colek ni dia kita pilih-pilih, nanti digorengkan sekali. Siap goreng rasa. Dia macam Dah siap goreng lah. siap goreng dah. Dia just pilih je. Tahu tak high tea bla-bla orang Pantai Timur ni ada high tea Pantai Timur. Dia goreng udang, dia goreng semua, goreng, dia potong. Kalau Chinese dia jual tofu, celup. Ini goreng. Atas tu dia taruh kerupuk kerupuk ancur. Dua kecek Kelantan. Nanti kita bagi rating berapa sebab ramai sangat Ramai sangat. Nanti kita tangkap mana-mana orang yang dah makan sekali dengan kita tanya dia berapa rating dia bagi. Kita cari ni orang Kelantan. Dia sebut berbau atau klinik. Dia sebut bau. Klinik apa? Klinik. Bau. Plan. Ini memang makanan Pantai Timur lah. Kami baru berjaya sampai ke dalam kedai. Tak tahu. Dia Croissant tapi Kelantan punya. Kita ambil 2 pinggan untuk satu meja. Kongsi 5 orang. Kita atas. Tak pernah lagi tiba-tiba colek ayam. Wantang. Tengok gua. Okay, ni sekarang kira-kira dia. Oh, ada juri tengah kira-kira. Berapa biji udang. Nilai makanan dia sendiri. Aiskrim soda dari Amerika. Amerika dia boh. Abang Adin itulah join kita pada hari ni. Yang berada Wan. Malam-malam makan resok. Nak ambil makan saja dah sejam. Lepas 2 jam. Setelah sejam beratur dan pilih makanan, pilih air, baru dapat duduk dan makan. Okey tak teh ais dia? Jujur je. Tak sedap. Oh, sedap Tak manis sangat lah. Tapi berapa ringgit dah? RM6. Oh, RM6 guys. RM6 untuk teh ais. Saudi cup. Berapa? Okey. Oh. Pada Wan kita ambil pinggan. Oh, ambil sedu pula. Sini. Tapi ada cukup 5 kami tadi. Tengok Thai Cina apa besar? Gaul. Kalau otak. Kalau semua terkejut ni. Nak kita tambah boleh lagi sebenarnya sebab ramai orang. First time saya makan colek. Okey, lepas tu? Rasa dia macam makan kudak-kudak, sedap lah. Okey, berapa bintang? Boleh lah. 7. 7 bintang. Udang okey? Okay. Udang semua okey kan? Pernah tak okey? Dia tak bau, dia tak fresh tapi okey. Apa udang dia? Kalau dia tak bau macam fresh tapi tak ada bau lama so okey lah. Dia ada goreng. Paru sedap. So, paru dia sedap lah so far. Tebal. Ni contoh paru dia. Sotong. Oh, ni sotong. Okey, ni sotong. Habis lah. Paru dah habis dah? Ada. Ni paru. Ni contoh paru dia lah. Dia lembut, hitam. Hitam aja kan. Mungkin paru yang isap di blend lah. Tekstur dia macam perfect. Perfect kan? Ni lembu isap suria. Ini paru lembu isap suria. First time kan ni? Saya first time. Ya. Tapi suka. Kena dengan tekak. Alhamdulillah. Ni owner dia. Padu tak? Padu tak? Bare tak? Ada. Janganlah tu aja royak dah sikit. Nampak macam apa ni? Tepi jangan kucing.
Galik nampak duk makan tahu royak kat lagu mana rasa colek ambo tu. Aduh, kira Ha. kena kecek latih campur dengan dua. Kecek Kecek latih lah. Ha. Tengok. Walaupun dia goreng kan. Ha. Ni bukan udan, ni ketan. Udan. Kita dah salah kan keluar. Ketan tengok ni. Rasa ketan. Goreng luar je. Tekstur dia molek lagi dalam. Dah. Boleh lagi di dalam. Lembut di dalam. Lembut di dalam air tu. Saya molek. Nak tanya, kalau pas 10 tu nak beli berapa? Nak tolak makan sikit boleh? Berapa? Kena beratur lah bodoh. Hari-hari minggu. Kalau tak seberatur, mari weekdays. Tapi berbaloi tak Goreng beratur ah, boleh. goreng tapi isi dalam tak acur ah. Komen. Lembut deh. Sebabnya ketan dia segar. Ketan dia segar. Udan dia sama ke? Udan pun sama. Tapi paru-paru dia sedap paru dia. Paru-paru pun sedap. Paru terbaik agak. Cakap ganu pula. Awak suka tak sos colek ambo tu? Oh, ni memang terbaik. Manis. 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 Aku rasa pedas manis masing-masing ni. Betul. Dia kalau sedap dia tak cakap. Dia makan kata. Dia menikmati. Ni mati. Macam saya. Albo memang terbaik abang. Macam saya. Terima kasih banyak. Boleh tahan. Semua ramai. Memang timing tak ngam. Kawan-kawan pun happy. Untuk datang ke sini better datang bukan peak hour lah. Mungkin bulan puasa ramai yang nak lepas geram more. So mungkin lepas Ramadan baru korang boleh try. Aku rasa berbaloi. Macam korang ambil tadi ada udang apa semua kan, 50 lebih kak. So tak tahulah, seorang mungkin kena laburkan dalam RM20 nak makan colek-colek ni. Next kita pergi cafe hunting pula, tak tahu mana satu. Kita orang blind pick je. Jom ikut kita orang ride. QJ Fortress, kawan baru. QJ sama dengan Motor Adin. Motor Adin QJ SRE. Sampai ke next destination kat section 13 Shah Alam. Lepak ngopi sekejap lah. Dia dekat je dengan tempat tadi. Berbunyi. Wan tolong off kan. Motor ni asyik berbunyi je. Bila kita lupa off kan dia akan berbunyi. Alamak, full Jangan terbalik ni kerusi dia yang tinggal. Ni kerusi ada satu, tinggal ni kerusi dia. Susu habis, so ada black coffee dengan lemonade. Tinggal susu perah sendiri. Lemonade. Lemonade dengan kawista. So Jo Coffee ni susu dah habis, tinggal air lemonade. So kita tak nak, kita kena pindah tempat lah. Malam masih muda, Farah cakap. Oh, kita sampai lagi satu destinasi sebelah je. Kopi Pantun. Oh, kena pantun dulu Pantun sikit bang. Pantun panjang pantun ni. Kalau cerita tak habis. Dia biasa 2-3 rangkap ni 18 lah. 16 baris. 18 baris terus. Kami datang dari Majapahit untuk merasa kopi pahit. Buat dia okey lah. Walaupun corner lot rumah kedai. Takut susu habis order dulu. Takut susu habis, kita kena order dulu. Wow, ada DJ guys. Ada DJ, harapnya ada susu lah kali ni Pantun supreme. Oi, Kopi atau matcha lebih Valentine. 4 latte satu. So tempat dia memang apa kau cakap tadi, vibing. Ada DJ, ada open mic di tempat kan. Okey lah. Tapi harapnya minuman dia pun okey. Matcha ada series. Matcha dia banyak series, matcha dia banyak series. Ada blueberry, ada Ada kopi strawberry, mahal. ada chocolate. Ini air apa Wan? Kopi nak. Coffee light. Kopi. Toffee light. Ada pantun di sebalik hati, ada cinta di sebalik kopi, ada cerita kita. Ais latte, matcha,
matcha, latte, ais latte juga. Ada spek je lah gunting. Okey tak? Ini matcha blueberry. Padu. Padu. Ni yang kau minum Faris? Macam biasa je. Tapi sedap lah. Dia either kita punya strawberry ataupun blueberry, kita orang pakai buah yang betul dan kita buat pure. Ya. Fresh lah. Okay, thank you. Welcome. Jap, aku minum air siapa tadi? Tak tahu lah, air siapa? Terlebih satu. Jadi nama iPhone. Seri. Bang. Oh. Bang. Dah salah hantar air bang, tapi dah minum. Aku ni salah orang tapi yang terminum. Tapi aku tak tahu kenapa dia bagi skru ni. Oh, memang ngam-ngam fit.